Okay, Fransa TV, hari ini kita berada di Bangsar Telawi 3. Telawi 3 hari ini. Carbon free, maksudnya tak tahu. Mungkin tak payahkan carbon hari ni lah. Mungkin hari ni tak ada kena-mena dengan carbon, so it's carbon free. Kita ada street event, iaitu car crasher. Hentaman kereta bertalu-talu oleh skateboarder. So terus rumpuh Fransa TV, kita tengok apa yang berlaku. Ini nih timbul nih, tapi nak slide nih. Siapa nak jawab ni? It's the wrong wax, Joe. Is there any other wax? Part one. Nobody else got wax? Cody? Oh, the inliners. Oh, there's no inliners. Alright, sama saya pengacara event atau dia adalah owner event carbon free ni benda. Yang mana Tahniah. Sama-sama. Kan senang calang-calang orang kan. Nak berjemur, nak berjemur, nak bersusah payah ni lepas ni kita ada kerja Ada lepas ni kita ada kerja kita lepas ni kau ada janji dengan aku kan lepas sekali ni ada buat benda kan. Okey. Aku dah ready ni sebenarnya. Okey, ini yang Munir dia akan menerangkan kita macam mana sambutan Munir? Menggalakkan untuk bagi skateboard. Kita ada 2 kategori, open dengan non-sponsor. Open kategori tu open betul. Open kategori lah. Okey, ingat open betul. Ada best trick kat ledge ni, kat box. Okey. Itu bonet kereta. Bonet yang dia jadi box. Bonet. Okey. Bonet kereta Yang tu dimenangi oleh Azrin daripada Crooks dengan flip 50-50 sebenarnya. Aku ini kali kedua berturut-turut orang announcekan siapa winner. Yang kedua. Bagus, cepat betul kau. Sekarang ni minggu lepas kau Arena, minggu ni kau boleh cepat betul announce yang winner. Oh bagus. Prihatin. Okey, semua okey ni Semua okey. Alhamdulillah. Skateboarder kita ada dalam 120 participant sebenarnya. Wow, banyak sebab semua nak menang iPad. Agak unik lah. Menang iPad tu sebenarnya menarik perhatian orang kan. Okey, it's a new thing supaya mereka semua datang untuk berkhidmat untuk skateboarding. So tanya sekali Munir, sekali lagi, sekali keempat, sekali keenam, kali 7 sah. Okey. Tahniah Munir, bukan calon-calon orang buat ni. Thank you Munir sebab membuatkan Frontside kita berkolaborasi sekali lagi. Kerana bukan senang kan nak buat event ni. Kan? Dan lagi skateboarder sendiri yang buat event tu. So alhamdulillah dia orang menghargai Munir. Terus rumpuh Frontside TV. It's a wrap. Peace.